Malam tu Arman tahu dia kena bawa motor dengan lebih cermat sebab dia ada seorang pembonceng, seorang gadis yang ditumpangkan sebab malam tu gelap dan dia takut kalau ada orang yang berniat jahat dan dia tak tahu gadis ni akan perlu tunggu berapa lama lagi sebelum ada kenderaan. Masa tu dah pukul 1-2 pagi kot. Jadi Arman macam tak apalah, biar aku je lah yang bawa dia balik ke rumah. Tetapi dia siap-siap bagi jaket dia kat gadis ni tau. Takut sejuk sebab yelah malam kan, kadang-kadang jalan laluan yang mereka nak lalu tu pun ada kabus. Hantarlah sampai ke rumah, tumpang apa semua tu, balik. Dan Arman memang, yelah tak tahulah cinta pandang pertama ke apa kan, tapi gadis tu memang lawa lah. Jadi Arman berniat esok pagi ataupun bila-bila aku nak pergi jumpalah gadis ni lagi sekali. Bila halfway dia nak sampai kat rumah, alamak, jaket aku, gadis tu pakai lupa nak pulangkan. Ini sudah baik. Di esok pagi-pagi selepas subuh sepi, Arman tu pergilah ke jalan yang tadi tu, ke rumah tersebut. Jadi dia ketuklah pintu, dia tanya dengan makcik tu, "Makcik, boleh saya jumpa dengan, kita bagi nama dia Farah lah Farah ada tak makcik? Saya nak jumpa dengan dia, saya ada pinjamkan barang tertinggal, rupa nak ambil." Makcik tu macam, "Farah? Farah? Farah Idayu?" "Ya betul. Tapi nak, Farah dah lama tak ada." Lepas tak, dalam masa yang sama, Arman nampak ada satu bingkai gambar dekat belakang makcik tu tau. "Tu, Farah yang tu." "Cik, saya baru tumpangkan dia semalam." "Nak, makcik minta maaf sangat, dia memang dah tak ada. Kalau anda tak percaya, tak apa, makcik boleh bawakan ke kubur dia. Kebetulan pula kubur anak dia tu tak jauh daripada rumah makcik ni. Pergilah." Nak tahu tak apa yang dia nampak? Jaket Arman ada dekat batu nisan Farah ni. So ini adalah salah satu cerita yang selalu diulang, sama ada dekat sini ataupun luar negara. Jadi ada tak cerita-cerita yang macam ni yang anda selalu dengar? Cubalah kongsi. Ataupun cerita ni pernah, I don't know, anda alami sendiri ke? Bolehlah tinggalkan di komen.